Lain daripada yang lain, memang sangat special dekat sini. Villa dia banyak. Semua villa dia 2 tingkat. Mungkin ramai lagi yang tak tahu tempat ni. Dia jauh daripada kesibukan kota. Sesuai sangat untuk relax dengan family dekat sini. Villa-villa dekat sini macam duduk dekat rumah kampung. Design villa dia pun dah buat kita teruja. Nama setiap villa dia pun memang guna nama durian. Pilih je nak duduk villa durian yang mana. Okey, setiap satu villa tu dia ada 5 ke 6 bilik yang sangat selesa, sangat besar. Memang dia design untuk keluarga yang besar dan ramai. Setiap satu bilik ada bilik air dia sendiri. Harga dia 2,500 dan ke atas untuk satu malam. Kalau datang tak ramai, dia ada juga buat sewaan bilik. Still dekat dalam villa tu juga, harga dia bermula daripada 500 lebih satu malam. Saya bagi tahu, kalau datang sini bukan untuk enjoy di bandar. Dekat sini tempat relax dengan family dalam kawasan kebun durian. Kalau nak makan durian fresh, itu bayar asing lah. Kebun dia pun tak kecil, lebih daripada 50 ekar. Boleh sewa ATV dia, pusing kebun, tengok durian. Dekat sini pun ada dewan. Lepas tu boleh buat juga majlis kahwin dekat sini. Yang nak buat majlis kelainan daripada orang lain, dekat sini elok. Kemudahan dia memang lengkap dekat sini. Kalau dah duduk dekat sini, tak perlu risau pasal makanan. Boleh beli dekat sini, anjung tumis. Itu yang saya cakap, dekat sini serba lengkap. Yang nak datang makan saja pun boleh. Nama keseluruhan tempat ni Duta Riang dekat Selanda. Sekali lagi saya bagi tahu, Duta Riang. Okey, bye.